kamu lahir dalam negara yang sudah selesa. Tapi kamu tahu siapa yang bina semua ini? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan sekadar Perdana Menteri, tetapi Tun M ialah bapa pemodenan Malaysia. Sebelum ramai berani bermimpi, beliau sudah bercakap tentang negara maju. Namanya Wawasan 2020 Impian Besar untuk menjadikan Malaysia bukan sekadar kaya, tetapi yakin, berilmu dan berdikari. Tahun 1981, Tun M dilantik Perdana Menteri keempat. Dari situ, Malaysia berubah wajah. Putrajaya dibina, KLCC menjulang, Proton dilahirkan, anak tempatan buat kereta sendiri. KLIA dibuka, Malaysia dibawa ke mata dunia. LRT diperkenalkan, bandar disambung, hidup dipermudahkan. TVET diperkukuh supaya anak muda pandai buat kerja, bukan sekadar cari kerja. 2003, Tun M bersara. 2018, beliau kembali. 2020, beliau bersara semula. Setuju atau tidak dengan beliau? Impian ini tetap sejarah. Kerana Malaysia hari ini bermula daripada seorang pemimpin yang berani bermimpi besar sebelum orang lain berani percaya.